Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita baca kitab Minhajul Abidin bab khatir, bahagian yang ketiga. Apabila kita ingin mengetahui yang mana satu khatir di Allah SWT dan yang mana satu pula khatir dari malaikat, tinjaulah dari tiga segi utama. Yang pertama, dia khatir khair itu kuat. Ini berarti ia datang dari Allah SWT. Apabila ia berubah-ubah, ini berarti ia datang dari malaikat. Kerana malaikat hanya sebagai penasihat. Dia menyertai manusia pada setiap kebaikan dan memberikan petunjuk kepada manusia yang disertai dengan harapan agar suka melakukan kebaikan. Yang kedua, bila khatir khair mengiringi kesungguhan seseorang dalam usahanya untuk taat dalam beribadat, ini berarti ia datang dari Allah SWT. Khatir khair ini berarti khatir baik, bisikan yang baik. Firman Allah SWT, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta boleh keredaan. Soal Ankabut ayat 69. Jika khatir khair itu datang dengan tiba-tiba, ini berarti ia datang dari malaikat. Yang ketiga, apabila khatir tersebut mengenai perkara-perkara yang asas, iaitu i'tiqad dan amalan batin, ini berarti khatir khair tersebut datang dari Allah SWT. Jika mengenai furu' atau cabang dan ilmu lahir, pada umumnya ia datang dari malaikat. Kerana menurut keterangan para ulama, malaikat tidak dapat mengetahui secara mendalam tentang batin seseorang hamba Allah. Ada pun khatir khair yang datang dari syaitan adalah sebagai helah atau satu penipuan untuk memancing manusia melakukan kejahatan, sebagaimana dikaitkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Waraq radhiyallahu anhu. Telitilah jika engkau mengerjakan dengan ringan apa yang terbisik dalam hati dan tidak memikirkan kemurkaan Allah, serta dengan perasaan aman tanpa perasaan takut, malah tidak mahu tahu atau memikirkan akibat yang mungkin timbul. Ini berarti khatir khair itu dari syaitan. Maka jauhilah. Akan tetapi jika dalam mengerjakannya didapati ia bertentangan dengan apa yang dihuraikan di atas, iaitu dengan perasaan takut, sukar dalam mengerjakannya, berhati-hati atau tidak tenang kerana sentiasa memikirkan akibatnya, ini berarti itu adalah khatir khair yang datang dari Allah SWT atau dari malaikat mulhim. Bersikap rajin atau tekun, iaitu dengan merasa ringan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan tanpa memerhatikan akibat yang akan timbul, serta tidak memikirkan pahala. Seterusnya, tenang dan berhati-hati yang merupakan kelakuan terpuji, kecuali dalam beberapa perkara yang tertentu. Ini adalah sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti berikut. Tergopoh-gapah ada pembuatan dari syaitan, kecuali dalam 5 perkara berikut. Yang pertama, mengawinkan anak perempuan jika memang sudah tiba waktunya. Yang kedua, mengerjakan hutang sesuai dengan batas waktu yang telah dijanjikan. Yang ketiga, memeliharakan jenazah. Yang keempat, menghormati tetamu. Yang kelima, bertaubat. Sedangkan takut, keadaannya membawa kepada 2 jalan. Satu, takut untuk melaksanakan dan menyempurnakannya kerana tidak sebagaimana mestinya dan merasakan tidak berhak. Yang kedua, takut tidak diterima oleh Allah SWT. Ada pun waspada terhadap segala akibat, iaitu meneliti dan meyakinkan agar mengetahui bahawa perkara itu adalah benar dan baik. Kemudian dari penelitian dan keyakinan itu, dia mengharapkan pahala di akhirat nanti.
penjelasan mengenai 3 bahagian di atas merupakan perkara yang wajib kita ketahui. Setelah itu kita wajib menjaga dan mendalaminya dengan sekuat tenaga, kerana dalam ketiga-tiga bahagian itu banyak terdapat ilmu yang tinggi dan asrar serta pelbagai kemuliaan khair. Semoga Allah menolong kita dengan taufik dan kurnianya. Sekianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.